Bismillah, Assalamualaikum. Ini adalah kaedah UP Barakah untuk buat pemagaran rumah. Rumah yang dipagar ni adalah rumah yang lama ditinggalkan. Maksud lama ditinggalkan tu adalah tak balik rumah kat lama. Tak balik rumah agak lama, lebih kurang 2-3 bulan tak balik rumah. Balik pun hanya sekejap-sekejap saja. Dia pun mempunyai anak kecil, jadi dia minta untuk pemagaran rumah daripada gangguan-gangguan, dari segala jenis gangguan lah, daripada hasad dengki manusia, insya-Allah. Ini ada kaedah kita akan azam sebanyak 7 kali di dalam rumah. Selepas bacaan-bacaan menghalau apa semua, kita akan azan sebanyak 7 kali dalam rumah sebelum kita menggunakan kaedah semburang. Semburang ni adalah dicampur dengan kaedah bauan kasturi kijang. Kita azan sebanyak 7 kali di dalam kediaman. Ini kita guna kaedah semburang kasturi kijang. Sebab apa dengan kasturi kijang? Kerana kasturi kijang adalah bauan yang tidak digemari oleh syaitan. Jadi kita sembur di setiap penjuru, dikelilingi rumah, dan akhir sekali di bahagian luar kita akan taburkan garam di sekeliling rumah. Adalah ramuan-ramuan dia yang kita letak untuk taburkan garam tu di sekeliling rumah. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian kami ini memberi manfaat kepada yang mereka cuba ingin ikhtiar. Boleh DM kami, InsyaAllah kami buat yang terbaik. Mudah-mudahan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan.